Guys, bila sebut tentang freedom of speech, saya sangat setuju, tapi dia mesti disulami dengan adab. Saya teringat masa saya berada di Universiti Malaysia Sabah, dan Alhamdulillah masa tu saya adalah salah seorang MPP lah, Majlis Perwakilan Pelajar. Dan nak dijadikan cerita, ada satu semester ni PTPTN masuk lambat. Jadi bila PTPTN masuk lambat ni, student-student semua marah lah kan. Saya sendiri pun masa tu ambil PTPTN. So masa tu nak beli buku tak ada duit, nak makan tak ada duit. Dan the best part masa tu, pihak daripada ataupun pihak PTPTN nak datang ke UMS, nak berjumpa dengan MPP. Dia seolah-olah macam mengantuk disorongkan bantal lah. Dia macam seolah-olah PTPTN bagi bola tanggung kan. So sebelum contoh esoknya PTPTN nak datang, hari ni kami dah plan dah. Okey, kita cakap macam ni. Tapi dengan nada yang kita plan dengan cara yang kasar lah. So tuan dan puan, keesokan harinya bila pihak PTPTN datang ke UMS, masa tu dekat Chancellery kan, bangunan Chancellery. Masa tu petang lah, dalam pukul 3, 2.30 macam tu. So pihak PTPTN dah bagi speech. Dan mula-mula tuan rumah lah pihak UMS. So lepas UMS bagi ucapan, dan kemudian pihak PTPTN pula bagi ucapan. Dan selepas tu dibuka ruang untuk MPP tanya soalan, sebab itu adalah perjumpaan antara pihak PTPTN dan juga MPP UMS. So masa tu yang bangun adalah one of my friend, nama dia Kumar. So Kumar ni dia budak Perak, dan masa tu kami kata ngam Kumar, confirm memang terciduk lah kan PTPTN kali ni kan. Sebab Kumar ni pun gangster tuan awak. So bila Kumar berdiri di mic stand, dia pun pegang mic, dia pun adjust mic, dan dia pun ketuk-ketuk mic. Dia nak test mic lah. Dan kemudian dia pun pause. Dia seluk poket dia. Masa dia seluk poket dia, dia keluarkan dekat tangan dia ada not RM1. Dan dia pun kata, "Yang bahagia Datuk, nama saya Kumar, saya MPP daripada UMS, saya daripada fakulti sekian-sekian. Dalam poket saya Datuk ada RM1 je. Dan RM1 ni lah untuk saya makan malam ni, dan RM1 ni lah yang saya tinggal. Saya tak tahu esok saya nak makan apa. Sebab apa? Sebab sekarang kami di UMS, PTPTN tak masuk lagi Datuk. So saya minta sangat jasa baik yang bagi Datuk untuk percepatkan pengeluaran PTPTN. Terima kasih." Tuan-tuan, bila Kumar set the tone macam tu, dengan cara macam tu, dengan adabnya tuan-tuan, dia macam seolah-olah anak yang minta duit dengan bapak lah, secara in a good way. So kami pun macam, wow, macam ini lain macam ni kan. Dan the best part, esoknya PTPTN masuk. So apa moral of the story ni tuan-tuan? Freedom of speech bagus, dan dia akan lebih bagus sekiranya kita bercakap dengan adab. So that is the power of adab. Right? So you all dapat something tak daripada kisah ni? Dan saya nak tanya you all, berapa ramai yang dengar cerita ni sampai habis? Okay. Soalan saya kepada anda semua, especially yang dengar sampai habis ni adalah, kenapa you all dengar sampai habis? Sebab kisah ni saya share dalam bentuk cerita. That's why cerita ni sangat powerful, sebab yang pertama, cerita mudah orang ingat, dan yang kedua, message mudah disampaikan dengan cerita. Dan kepada you all yang nak belajar tentang ilmu storytelling, anda boleh klik link di bawah, sebab saya akan kongsikan ada banyak kaedah, cara, teknik, dan juga apakah tone suara yang powerful untuk bercerita dalam Magic of Storytelling.